حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بالوادي المقدس طوى مقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون إنه طغى. Okey, itu adalah contoh maqam nahwan asli. Setiap maqam dia ada banyak variasi, dia ada banyak jenis-jenis dia. Lagu nahwan sendiri yang terkenal kita guna ada 6 variasi. Yang ni baru variasi yang pertama. Sekiranya kita master ataupun kuasai variasi yang pertama ini, senang kita nak bawa variasi yang mana pun, jenis-jenis yang mana pun. Okey, kita cuba sekali lagi. Yang lambat-lambat ni sekejap lagi kita praktik dalam surah Fatihah. Kita ambil air maqam nahwan ni, air. Kita guna istilah dia air lagu. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى sekali lagi اذهب 1 2 3 اذهب إلى فرعون إنه طغى hal ata, itu dia punya air lagu dia. Hal ata bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. Itu contoh air lagu maqam nahwan yang kita praktikan, applykan ke dalam surah Al-Fatihah. Dia tidak semestinya tepat seperti yang kita buat tadi. Dia boleh berubah-ubah. Lagu dia, nada dia boleh ubah-ubah. Okey? Untuk nak dapatkan feel lagi lagu ni, kita try yang ni pula, yang terakhir. Cuba. Itu lagu nahwan tu. Itu baru yang variasi yang pertama, yang asli. Kita sambung lagi insya-Allah. Assalamualaikum.